Kejadian trailer menggilis 3 buah kenderaan yang diparkir di kawasan larangan Air Keroh, Melaka 28 Disember tahun 2025. Sebuah trailer nekat menggilis 3 buah kenderaan yang parkir di kawasan larangan yang telah mengakibatkan berlakunya kesesakan lalu lintas berjam-jam lamanya. Oleh kerana orang ramai terlibat dan pemandu trailer sendiri bengang dengan masalah tersebut, di mana pemilik kenderaan yang memarkir tiada di tempat kejadian dalam tempoh yang lama. Pemandu trailer nekat menggilis 3 buah kenderaan tersebut sehingga remuk. Kes disiasat di bawah Akta Jabatan Pengangkutan Jalan. Sedikit info buat mangsa, perkara yang anda perlu lakukan jika berlaku kemalangan di tempat parkir atau bukan parkir, langgar lari ketika kereta sedang diparkir kenderaan tidak bergerak. Pertama, anda minta surat saman dari pihak berkuasa tempatan untuk mengesahkan lokasi kejadian kerana hanya sebelah pihak sahaja akan buat laporan polis biasanya. Kedua, buat report polis. Dilanggar kenderaan lain, sertakan nombor lesen kenderaan, gambar dan video jika ada ketika parkir di sertakan surat saman pit bila jumpa pegawai siasatan. Ketiga, call pihak insurans dalam tempoh 24 jam selepas kejadian berlaku atau dan disedari telah berlaku. Lagi kalau lori ni pendek.